Puas aku pusing hari ni market. Allah, susah nak cari ketam yang saiz-saiz besar tu. Dapat ni pun jadilah sebab apa, daripada request nak buat macam mana. So, hari ni kita masak yang simple. Okay, hirit bawang merah, bawang putih, and then halia kita ketuk, and then masuk daun kari, masuk cabai. Okay, garam gula secukupnya. Lepas tu bolehlah masuk tomato sauce. Kita masak manis je lah, simple. Okey. Okey, lepas tu tomato sauce lebih sikit sebab nak buat kuah. Masuklah nanas dengan mini jagung ni. Walaupun dia tak makan tapi aku makan. Okey, lepas tu masuk ketam. Bila kuah dah sebati semua, masuk ketam, and then masuklah sos tiram. Okey, tu kami tambah sikit. Kami tambah udang. Okey, sos tiram kena ada lah. Okey, kacau-kacau. Lepas tu tunggu sampai ketam masak set. Ketam tak payah lama pun sebab nanti dia tak juicy lah kan. Okey, dah siap. Kalau hampa nak pecah telur pun boleh, tak mau pun boleh, ikut suka. Okey, dah guys, kita makan. Ketam ada musim kan? Tak tahu musim apa.